soalan. Saya tanya mengenai apakah faktor yang menyebabkan berlakunya placenta previa. Adakah kita boleh buat sesuatu yang boleh mencegah daripada berlakunya placenta previa? Sebelum Dr. Mu terangkan lebih lanjut, saya Dr. Mu, doktor kehamilan anda. So jangan lupa follow, like dan juga share supaya kita boleh bantu lebih ramai kawan-kawan kat luar sana yang mungkin mencegah masalah placenta previa ataupun yang mungkin sedang ada masalah placenta previa. Bila kita mengandung, ni rahim kita kan, rahim kita akan mengembang besar, rahim akan mengembang. So dalam ni dia akan ada kantung dan juga baby dalam ni. Bila kantung makin besar, baby dah makin besar, rahim kita pun akan turut besar sama-sama lah. Kita kena ingat janin kita tu, baby kita tu dapat makanan melalui ibu pergi ke placenta uri, pergi ke tali pusat sampai kepada baby. Placenta tu dia boleh melekat di mana-mana, boleh melekat untuk terima zat daripada ibu tu. Dia boleh melekat kat bahagian atas sini, kat tepi, kat depan ke, kat belakang ke, dekat bawah ke, dekat pintu rahim ke. Kalau placenta itu dia melekat dekat bahagian bawah, dekat dengan pintu keluar ni, dia tutup habis contoh, ataupun tutup separuh je, ataupun tutup sikit je, dan itulah kita panggil placenta previa. Lagi kalau korang tu dah sampai ke 28 minggu usia kandungan, tu dekat bawah tu confirm dah kita panggil placenta previa. Kalau kurang daripada 28 minggu kita panggil low lying placenta. Masih ada harapan yang agak besar juga, yang placenta tu boleh naik ke atas, dia boleh ikut rahim kita membesar ke atas. Tapi kalau 28 minggu ni agak sukar sikit lah, tapi nak kena ada placenta kan untuk dapatkan zat tu.